Sebab apa rakyat tidak merasa? Because there's artificial insulation from harga minyak. Pipo minyak RM1.90, RM1.99 dek dah. Tak merasa. Sebab subsidi masih diberikan pada RM1.99 walaupun harga minyak yang sebenar tanpa subsidi dah naik tinggi. Tapi kita market signal, price signaling tu RM1.99 bukan RM4. Kesan dia subsidi yang kita bayar, rakyat bayar, kerajaan tak ada duit. Kerajaan dapat duit daripada cukai. Yang kita belanja sebelum ni 700 juta sebulan untuk subsidi minyak, dah naik 7 bilion. Bulan sebelum tu number yang keluar kata 5 bilion, dah 12 bilion. Bajet kita untuk subsidi tahun ni 15 bilion. Kita dah nak pakai nak habis sebulan kan? Sebulan 7 bilion. Bulan sebelum tu lebih kurang 5 bilion, dah 12 bilion. Bajet sebelum krisis ni, bajet belanjawan tu lepas untuk tahun ni lebih kurang 15 bilion. Kita dah duit nak rapat dah. Apa yang Hisham kata tu betul. Tapi kita insulate pasal kita bayar RM1.99. Semua okey. Ada catu. Amin. Tak catu 300 hingga 200. 90% stay 200. Kereta kurang. Tak ada. Work from home compulsory. Tak ada. You don't feel pressure. You don't feel crisis.